Assalamualaikum geng. Hari ni pakcik pakai kopiah sebab nak cakap pasal PAS. Ketua AMK tuduh PAS naikkan judi 22 kali. Saman lah PAS kalau fitnah. Lama dah fitnah PAS lulus judi 22 kali ni. Tapi pertamanya tu kerja ahli PAS lah kena jelaskan. Kalau DAP yang kena, dia orang saman. Cuma PAS ni pengalaman dia melawan politik persepsi. Politik jenis persepsi lah. Dia nak bersihkan persepsi Sarawak Report dulu. Sampai keluar negara tu bawa kes saman, buang masa, buang duit je. Jadi banyak benda fitnah terhadap PAS. PAS biar je tak saman. Dalam negara pula tu, dalam masa yang sama, PAS kena saman memfitnah juga. Tu yang jadi tak seimbang tu. Sebab apa yang rakyat ingat, apa yang orang ingat, PAS kena saman fitnah. PAS kena saman sebab fitnah. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, yang sebar fitnah terhadap PAS ni like puluh-puluh je pun. Tapi ramailah kalau kita campur-campur tambah-tambah semua tu, ratus-ratus ribu agaknya. Tapi yang ini ketua AMK sendiri yang tuduh. Dipetik oleh media-media utama. Ini bukan like puluh-puluh je ni. Patut PAS memang saman je lah kalau dakwaan tu tak betul. Sebab Anwar sendiri akui PAS tidak tahu menahu pun dan tidak dipanggil pun ketika nak luluskan benda ni. Kalau PAS tahu, confirm PAS bantah dengan keras sebelum perkara judi 22 kali ni berjaya diluluskan. Siapa yang luluskan? Meh layan video cabutan judi 22 kali. Siapa yang sebenarnya yang buat benda ni? Kau jangan skip lah sebab tak kena selera kau kan. Kebenaran ni bukan kena ikut selera kau. Saya percaya kalau dibentang di Jemaah Menteri, sahabat-sahabat daripada PAS akan bantah keras. Saya setuju. Kenaan dengan judi daripada 22 ke 8 dan daripada 8 ke 22 Yang Amat Berhormat Tambun, pada masa ketika itu Timbalan Menteri Kewangan, saya bertanya masa nak lulus, saya bertanya Timbalan Menteri Kewangan daripada UMNO pada ketika itu, bincang tak dengan siapa ni? Dia kata ini tak perlu bincang dalam kabinet, hanya dengan Menteri Kewangan saja. Jadi kalau macam tu tak adil pada kami. So, itu saya terus tanya. Sepatutnya kita bincang dan kita buat keputusan. Bukan takat daripada 22 turun ke 8. Saya pergi luar dan saya setuju sebab itu saya kecualikan PAS di sini. Saya percaya kalau dibentang di Jemaah Menteri, sahabat-sahabat daripada PAS akan bantah keras. Saya setuju. Agaknya, saya mohon sekali lagi supaya kadar kenaikan, kadar cabutan special draw ini daripada 22 dibatalkan kadar kenaikan ini kerana ia tidak mengundang apa-apa faedah kepada rakyat untuk jangka masa yang panjang. Buatlah apa saja untuk mencari income yang baru, tetapi saya mohon kepada kerajaan batalkan semula kerana ia tidak memberikan isyarat yang baik. Berapa sangatkah peluang wang yang dapat daripada kenaikan ini untuk kita serapkan kepada perbelanjaan, untuk kembali kepada kumpulan wang disatukan yang pada akhirnya tidak mengundang keberkatan di dalam perbelanjaan negara. Saya sangat-sangat berharap dan janganlah sama sekali memaksa kita ahli-ahli parlimen kerajaan menggunakan ugutan-ugutan yang tidak sepatutnya dalam keadaan kerajaan cuma bertahan dengan majoriti yang kecil. Jadi tak perlu untuk sampai kepada tahap itu dan saya pun tidaklah nak sampai kepada tahap itu. Tetapi kadar cabutan judi ini saya mohon supaya dapat diumumkan oleh kerajaan, diturunkan semula, dibatalkan kenaikan judi ini supaya akhirnya kita ini tidak mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.